Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami masuk ke Thailand dengan cara yang agak berbeza, berbasikal melalui Bukit Kayu Hitam. Kereta kami akan menyusul kemudian. Destinasi kami kali ini adalah Satun. Memandangkan laluan Wang Kelian masih ditutup untuk umum, kami terpaksa ambil laluan alternatif melalui Hat Yai. Kami singgah untuk bersarapan ke kedai kegemaran kami di Sadao, iaitu Ran Abai Cha, sebuah kafe Muslim yang sedang trending kini. Kedai ini unik dengan keistimewaannya pada roti pelbagai jenis, seperti roti cakol, roti keladi iaitu ungu, roti pandan hijau, dan roti biasa menjadi pilihan bagi mereka yang mencintai keaslian. Tapi yang istimewa di sini ialah tencha yang memikat, atau lebih dikenali sebagai teh Pakistan. Ia dimasak dengan teknik khas. Selain itu ada juga kau mok ikan, martabak yang penuh inti daging, dimsum dan lain-lain lagi. Kedai ini dibuka seawal jam 6 pagi dan biasanya tutup pada jam 12 tengah hari. Perjalanan diteruskan ke arah Hat Yai dengan memandu melalui daerah Ratapum. Walaupun jaraknya agak jauh, setiap kilometer yang dilalui terasa berbaloi apabila kami akhirnya tiba di sebuah destinasi yang cukup menarik, iaitu Dongcha Arabian Cafe and Restaurant. Kali terakhir kami singgah di sini, kafe ini masih lagi dalam proses pengubahsuaian. Namun kini, tempat ini telah berubah menjadi sebuah lokasi persinggahan yang sangat selesa dan menenangkan. Dongcha Arabian Cafe and Restaurant juga terkenal dengan pilihan menu yang sangat pelbagai. Pengunjung boleh menikmati hidangan Thai yang otentik, makanan Western, steak yang dimasak sempurna serta pelbagai jenis kopi berkualiti. Persekitarannya dihiasi dengan landscape hijau yang segar, pokok-pokok yang tersusun cantik serta ruang duduk yang luas. Setiap sudut kafe kelihatan estetik, menjadikannya lokasi yang sangat sesuai untuk bergambar dan dikongsi di media sosial. Selepas pemanduan yang agak panjang, aku memilih secawan Americano sebagai penyegar badan. Kopinya cukup harum dan seimbang rasanya. Mereka juga menyediakan aiskrim dengan pelbagai pilihan rasa yang berwarna-warni, sangat menyegarkan. Lokasi ini istimewa kerana kedudukannya bersebelahan dengan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Al-Ansar. Masjid ini dibina dengan reka bentuk bata merah yang diplaster kemas, memberikan sentuhan klasik dan rustik yang sangat menenangkan jiwa. Kedudukannya yang strategik di tepi jalan utama dari arah Ratapum menuju Hat Yai menjadikannya tempat persinggahan yang sangat sesuai untuk para pengembara berehat, menunaikan solat. Sampai sahaja di Satun, kami memilih untuk menginap di Hotel Udom Suk, sebuah hotel bersejarah yang telah beroperasi sejak tahun 1962. Lokasinya sangat strategik, hanya sekitar 350 meter dari Masjid Mambang Satun. Walaupun berusia, hotel ini telah dinaik taraf sepenuhnya pada tahun 2017. Tampil dengan gaya butik moden, bilik lebih bersih, ringkas, selesa dan lengkap dengan kemudahan asas. Dan yang paling penting, harganya sangat berpatutan. Petangnya, kami keluar berkanyuh menyusuri Bandar Satun. Suasananya tenang, lengang.
Namun di sebalik ketenangan itu, Satun juga punya sisi yang sangat hidup, iaitu Satun Street Art. Terletak di kawasan Satun Old Town, projek ini merupakan inisiatif kerajaan tempatan bersama komuniti artis untuk mempromosikan pelancongan budaya. Dinding-dinding lama kini dihiasi mural berwarna-warni, menjadikan bandar kecil ini lebih segar dan penuh cerita visual. Menjelang malam, kami singgah ke Satun Night Market yang terletak tidak jauh dari Masjid Mambang. Pasar ini telah melalui proses naik taraf oleh pihak berkuasa tempatan agar lebih mesra pelancong. Kini, laluan berbumbung dan susun atur zon makanan serta barangan lebih tersusun berbanding dahulu. Kebersihan juga semakin terjaga dengan adanya ruang duduk terbuka untuk pengunjung menikmati makanan panas-panas yang dibeli dari gerai. Hampir 90% gerai makanan di sini adalah halal. Kami makan tanpa was-was. Pasar ini biasanya mula meriah sekitar jam 4 petang hingga 10 malam dan suasana paling hidup adalah pada hujung minggu. Seawal pagi, kami mengunjungi Satun Fresh Market, pasar basah yang menjadi nadi kehidupan harian penduduk tempatan. Deretan peniaga memenuhi ruang pasar dengan pelbagai hasil jualan, dari sayur-sayuran segar, ikan dan makanan laut yang baru dinaikkan, hinggalah kepada barangan dapur serta rempah ratus tempatan. Tujuan utama kami ke sini ialah untuk mencari belacan Tanjung Po, belacan yang cukup terkenal di Satun. Bukan sekadar membeli untuk kegunaan sendiri, malah kami turut membawa senarai pesanan daripada sahabat-sahabat. Selepas itu, kami bergerak ke Tam Malang. Pada asalnya, kami bercadang untuk ke salah satu pulau di sekitar sini. Namun setelah berbual dengan penduduk tempatan, kami dinasihatkan agar menangguhkan rancangan tersebut kerana keadaan cuaca yang tidak menentu sejak kebelakangan ini. Kami memutuskan untuk ke Pathalong. Dalam perjalanan, kami singgah ke sebuah destinasi unik, Behind the Mountain Camping and Cafe, terletak di Tambun Ta Chamwang, Ratapum. Reka bentuknya bergaya minimalis moden dengan warna earth tone seperti putih, krim dan coklat kayu. Tingkap kaca tinggi membolehkan cahaya matahari masuk secara semula jadi sambil memberikan panorama tasik dan gunung yang menenangkan. Dikelilingi kebun kelapa sawit, tempat ini menawarkan suasana istimewa dengan pemandangan dua bukit serta tasik cantik yang tenang. Kafe dibina menghadap air, menjadikan refleksi gunung pada permukaan tasik begitu indah, terutama ketika matahari terbenam. Di sinilah kami menikmati jus istimewa mereka yang harum sambil membiarkan pandangan terbuai oleh keindahan alam. Mereka juga menyediakan kopi dan jus buah-buahan segar di samping pastri buatan sendiri. Selain kafe, mereka turut menyediakan penginapan konsep glamping yang selesa serta aktiviti santai seperti berkayak di tasik dan berbasikal melalui laluan redup.
Kafe ini beroperasi dari 10 pagi hingga 7 malam dan ditutup setiap hari Rabu. Destinasi singgahan kami seterusnya ialah Muensiri Vineyard, sebuah ladang anggur yang semakin dikenali sebagai antara tarikan agro pelancongan di wilayah Fat Nak minum kopi pun. terletak di Ban Plak Pom, Tamon. Sebelum meneroka kawasan ladang, kami singgah terlebih dahulu di Sakai Coffee Roastery, sebuah kedai kopi kecil yang terkenal dengan teknik penyediaan kopi secara tradisional, di mana kopinya dipanggang menggunakan bekas tanah liat 2 tingkat, kaedah lama yang jarang ditemui hari ini. Proses ini menghasilkan aroma kopi yang lebih pekat dengan rasa yang lembut. Untuk memasuki ladang anggur ini, bayaran sebanyak 20 baht dikenakan. Dari pintu masuk, laluan kecil membawa kami berjalan di bawah junjungan anggur yang rimbun. Deretan pokok anggur yang tersusun kemas menghasilkan lorong-lorong hijau yang teduh dengan gugusan buah berwarna ungu dan hijau yang tergantung cantik di atas kepala. Ladang ini diusahakan oleh Hun Sommai Muensiri yang mula menanam anggur di kawasan seluas kira-kira 3 rai sejak Julai 2020. Menariknya, tanaman di sini diurus dengan pendekatan pertanian yang lebih semula jadi dengan penggunaan racun perosak yang minimum bagi memastikan hasil yang lebih selamat dan berkualiti. Selepas menikmati pemandangan ladang, kami singgah di kedai kecil untuk membeli beberapa produk berasaskan anggur.